Tapi dia untuk sendiri. Orang pelik boleh masuk di tempat lain. Sebab tak semuanya kena duduk sama-sama. Semua nak mengikut calon ni pun tak boleh juga. Calon kena gerak lah. Daripada subuh ke subuh, biarlah dia gerak. Yang lain tu kalau gerak pun, janganlah sampai subuh ke subuh juga. Bolehlah gerak daripada subuh sampai isyak. Contoh. Atau sampai ke maghrib. Contoh. Maknanya kita kena kayuh sama-sama. Sebab harapannya begitu besar untuk kawasan. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas fokus saudara dalam ini. InsyaAllah JPRT malam ini akan sedia bantu masuk turunkan sedikit peruntukan untuk cabang dan untuk pastikan cabang dapat bergerak dengan lantas, dan segala macam juga akan kita minta untuk terus bekerjasama dengan cabang dan juga rakan-rakan yang lain untuk pastikan kawasan ini menang dan kita dapat buktikan kemenangan kita dulu adalah hasil daripada undi yang kita perlu buktikan dan juga pilihan raya yang kita akan dapat di hadapi. Terima kasih banyak-banyak. Salam perjuangan, salam reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa itu adalah kata-kata yang paling bersemangat sekali saya dengar. Sebab saya rasa pada mulanya saya ni pun disuruh oleh Datuk Mesti Besar sendiri untuk saya bantu Dr. Mazli di sini personal dengan saya. Wah, kau kena bantu sebab ini adalah kursi MB Johor. Dan juga alhamdulillah Datuk Seri umumkan sedikit berita baik dan ada sedikit peruntukan untuk cabang, dan saya harap mulai besok kita sama-sama, tak kira daripada mana kita, daripada cabang ke, daripada pejabat ke, kita work as a team. Boleh tak boleh? Boleh. Itu yang saya nak dengar. Sebab tak apalah, 4 hari ni kita penat apa semua tak apa. Tapi peperangan mulanya pada besok. Jadi saya harap semua kita kali ini kena bantu Dr. Mazli untuk mencapai kemenangan yang mutlak. Saya harap kena kawan-kawan semua beri sokongan kepada Dr. Mazli. Dan insya-Allah juga saya dah dapat juga berita kawan-kawan, sebab pada ikut tradisinya Putrewangsa ni dah ada penyelaras don daripada UMNO. Dan semalam insya-Allah saya dah berjumpa dengan 2 orang wakil daripada UMNO. Insya-Allah kita akan buat perbincangan semula. Memang adalah sedikit sinar untuk bakat MD kita. Jadi saya mengakhiri majlis ini dengan suara, dan juga saya mohon ada sedikit jamuan di belakang kalau boleh memakan, dan juga untuk pekerja-pekerja jentera-jentera daripada Putrewangsa yang ada bercabang ataupun daripada pejabat parlimen, saya minta lepas ni tolong stay sini. Boleh? Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelik boleh masuk di tempat lain. Sebab tak semuanya kena duduk sama-sama. Semua nak mengikut calon ni pun tak boleh juga. Calon kena gerak lah. Daripada subuh ke subuh, biarlah dia gerak. Yang lain tu kalau gerak pun, janganlah sampai subuh ke subuh juga. Bolehlah gerak daripada subuh sampai isyak. Contoh. Atau sampai ke maghrib. Contoh. Maknanya kita kena kayuh sama-sama. Sebab harapannya begitu besar untuk kawasan Suku Asli. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas fokus saudara dalam ini. InsyaAllah JPRT malam ini akan sedia bantu masuk turunkan sedikit peruntukan untuk cabang dan untuk pastikan cabang dapat bergerak dengan pantas, dan segala macam juga akan kita minta untuk terus bekerjasama dengan cabang dan juga rakan-rakan yang lain untuk pastikan kawasan ini menang dan kita dapat buktikan kemenangan kita dulu adalah hasil daripada undi yang kita perlu buktikan dan juga pilihan raya yang kita akan dapat di dalam ini. Terima kasih banyak-banyak. Salam perjuangan, salam reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa itu adalah kata-kata yang paling semangat sekali saya dengar. Sebab saya rasa pada mulanya saya ni pun disuruh oleh Datuk Mesti Besar sendiri untuk saya bantu Dr. Mazli di sini persendirian dengan saya. Wah, kau kena bantu sebab ini adalah kursi MB Johor. Dan juga alhamdulillah Datuk Seri umumkan sedikit berita baik dan ada sedikit peruntukan penceramah, dan saya harap mulai besok kita sama-sama, tak kira daripada mana kita, daripada cabang ke, daripada pejabat ke, kita work as a team. Boleh tak boleh? Boleh. Itu yang saya nak dengar. Sebab tak apalah, 4 hari ni kita penat apa semua tak apa, tapi peperangan mulanya pada besok. Jadi saya harap semua kita kali ini kena bantu Dr. Mazli untuk mencapai kemenangan yang mutlak. Saya harap kepada kawan-kawan semua beri sokongan kepada Dr. Mazli. Dan insya-Allah juga saya dah dapat juga berita kawan-kawan, sebab pada ikut tradisinya Putrewangsa ni dah ada penyelaras don daripada UMNO. Dan semalam insya-Allah saya dah berjumpa dengan diorang, wakil daripada UMNO. InsyaAllah kita akan buat perbincangan semula. Memang adalah sedikit sinar untuk bakat MD kita. Jadi saya mengakhiri majlis ini dengan para, dan juga saya mohon ada sedikit jangkauan di belakang kalau boleh memakan, dan juga untuk pekerja-pekerja jentera daripada Putrewangsa yang tu daripada cabang ataupun daripada pejabat parlimen, saya minta lepas ni tolong stay sini. Boleh? Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impian apa Putrewangsa dulu?
Sebab itu tanggungjawab kita besar. InsyaAllah DPRP akan datang lagi bantu. Kita akan berikan sokongan yang sepatutnya. Kita akan gerakkan semua. Minta di antara cabang, Dr. Majid akan bincanglah macam mana nak gerakkan, apa sokongan di antara satu sama lain dan sebagainya. Kerana kita kena menang eksekusi ini. Amat kurang bermakna kalau kita menang tempat lain. Tiba-tiba Tanjung Surat menang, jangan balik. Tiba-tiba Johor Lama menang. Itulah kalau Johor Lama menang, saya ingat PN hanya tinggal macam. Betul? Kalau Johor Lama tu menang, silap-silap macam pun kalah. Silap-silap macam pun kalah. Maksudnya beginilah. Kita tahulah, kita kena kerja keras, kita kuat, ikut je caranya. Kerja pasukan, any problem boleh buat, kita kumpul, kita selesaikan. Hello, itu duit hasil cukai rakyat Johor, bukan duit poket mak bapak korang. Amboi, panjang lebar betul drama Dato' On Hafiz Ghazi kali ini. Bila Don Johor dah rasmi dibubarkan, baru sibuk nak mengungkit sumbangan dekat sekolah, hospital. Kononnya nak tanya, tang mana yang kami sombong? Rakyat Johor tak buta, Dato'. Sini kita rungkai kesombongan dan agenda gelap UMNO Johor yang cuba korang tutup dengan retorik acah-acah mangsa. Pertama, keputusan BN Johor nak bolot semua 56 kerusi DUN secara solo. Ini bukan setakat tamak, tapi tindakan On Hafiz ini sangat berbahaya untuk masa depan Johor. Kenapa? Sebab On Hafiz terang-terangan menolak untuk duduk semeja dengan DAP. Ini bermakna UMNO Johor secara angkuh menolak pilihan dan suara komuniti Cina di Johor. Bila susah cari kawan, bila senang tendang kawan. Pemimpin apa yang sanggup pinggirkan sebahagian bangsa Johor demi ego parti? Kedua, korang perasan tak? Tiba-tiba On Hafiz petik nama Najib Razak. Katanya rakyat Johor rindu, siap puji Najib Perdana Menteri terbaik. Pelik kan? Najib tak ada kena-mengena dengan PRN Johor. Jadi apa motif sebenar? Rakyat kena bijak menilai. PRN yang diadakan tanpa sebab munasabah ini sebenarnya ada agenda jauh lebih besar. UMNO nak canang kononnya mereka menang besar, tunjuk kekuatan dan langkah seterusnya. Korang barangkali akan guna kuasa eksekutif untuk bebaskan Najib. Betul tak? Baru semalam Hakim Mahkamah Tinggi sahkan kes kleptokrasi Najib ini adalah yang terbesar di dunia, yang jahanamkan ekonomi Malaysia. Tapi itulah UMNO, langsung tak peduli dan tak hormat undang-undang. Demi selamatkan seorang individu, jawatan Menteri Besar di Johor dan Negeri Sembilan jadi pertaruhan untuk menggugat kerajaan pusat yang tengah stabil. Sanggup perjudikan nasib rakyat demi agenda peribadi. Bila Perdana Menteri tegur sikap ego korang, terus menyorok di sebalik kain istana buat jadi perisai politik. Lepas tu, mengungkit pula bantuan dekat sekolah dan hospital. Hello, itu duit hasil cukai rakyat Johor, bukan duit poket mak bapak korang. Membantu rakyat itu tanggungjawab wajib, bukan modal untuk acah-acah alim tapi sombong. Sebab itu PM Datuk Seri Anwar Ibrahim pesan, rakyat Johor kena bijak pilih pemimpin yang boleh bekerjasama dengan pusat demi ekonomi, bukan yang sibuk berpolitik sempit. Silakan bertanding solo, tapi ingat, era abang besar dah lama pupus. Ayuh bangsa Johor, kita ajar pemimpin yang bermuka dua. Tolak UMNO Johor yang sombong, tak sedar diri dan hanya tahu membakar jambatan demi ego serta poket kroni.